Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Azhar Aziz dah sampai. Alhamdulillah. Khabar baik. Alhamdulillah. Kak Azhar sihat? Sihat, Alhamdulillah. Jom masuk Kak Azhar. Kita borak-borak. Salam Ramadan Kak Azhar. Terima kasih. Hi Justin. Hello. Thank you for coming. Okay. We are so happy to have both of you here with us today bersama dengan Nona. Alang-alang Kak Azhar ada kat sini, kita nak tanyalah kan. Pasti ramai merindui kehadiran Kak Azhar di Kaca TV kan. Jadi kita nak bertanyalah, Kak Azhar dah 20 tahun lebih kan berada di luar negara dan akhirnya Kak Azhar kembali ke Malaysia, ke tanah air, dan pastinya Kak Azhar bolehlah ceritakan sedikit apa agaknya macam pengalaman Kak Azhar membesarkan anak-anak di luar negara dengan budaya yang berbeza. Yalah, saya masa dekat overseas dulu, dekat Canada. Saya kat sana for 22 years. Kita orang ni is a simple family. Jadi sambutan hari raya kat sana pun Ramadan pun macam biasa. Tapi saya banyak rakan-rakan yang Muslim, especially Indonesian kat sana. Saya dapat support daripada diorang. And then cara saya mengajar anak-anak saya macam mana Ramadan kat sana, simple je. Macam mana saya buat kat sini, sama juga saya buat kat sana. Jadi the best, diorang kalau bulan Ramadan, kalau jatuh pada winter, diorang suka. Sebab buka puasa tu cepat kan, dalam kadang-kadang pukul 4 petang dah buka. So during winter is the best, diorang suka. But during summer tu panjang sikit. Itu yang penat sikit lah. Yes. So macam especially kalau jatuh pada macam January, February is the best for them. So saya simple je lah, juada ke apa ke for saya simple. Saya seorang yang simple. Diorang bertahu. Diorang pun suka simple things. Jadi Kak Azhar ada tak macam cabaran sikit masa awal-awal nak nak mendefinisikan ataupun nak memperkenalkan definisi puasa tu, istilah Ramadan tu? Saya mula-mula masa diorang kecil-kecil tu saya tak pentingkan sangat. Jadi kita pulang pada diorang. Tapi bila diorang dah besar ni, diorang nak tahu, baru saya bagi tahu. Saya tak push diorang. If you want to know, then I tell you what to do. So itu. So and then bila diorang dah besar sikit, baru diorang nak tahu macam mana tu semua. Diorang interested dah, baru saya akan bagi tahu, okay, macam ni semua. Dah 3 tahun saya nak masuk 3 tahun dekat Malaysia ni kan, saya rasa dekat saya lagi meriah. Yelah. Sebab kita berjauh dengan family kan. Jadi kat sana kita orang macam satu family, kawan-kawan semua satu family. Jadi kita banyak buat potluck ke, kadang-kadang buka puasa ke, raya ke, kita orang buat potluck. Jadi lagi mau meriah. Tak kira lah kalau sebab kita ada rumah Malaysia kat sana, dekat Ottawa. Jadi memang every year rumah Malaysia akan buat sesuatu. Jadi kita orang akan pergilah. Saya daripada Montreal, saya akan drive to Ottawa sebab an hour and a half, I think, around that, right? Yeah. Itu satu perasaan dan juga macam pengalaman yang tak semua orang dapat rasa Kak Azhar. Yes, tapi memang different. Kat suasana sana lain, kat sini. Tapi dah lama saya kat sana, dah 22 tahun, jadi saya dah biasa. Jadi bila saya balik sini, saya jadi culture shock juga. nak kena cara-cara orang kat sini pula. So kita nak tanya jugalah Justin. Justin, can you share with us like the first time your experience fasting in Malaysia, and how do you feel actually? I've always wanted to experience fasting because I have family in Malaysia and Malacca, but the first time I did it, it was hard, and it took a couple of days. But I'm trying to learn and trying to do my best in order to actually do better next time, insyaAllah. So simple je jawapan dia. Tapi nampaknya dia mencubalah. Dia cuba. Saya tak ada paksa anak saya. Jadi diorang ada interest nak cuba, nak tahu sesuatu, diorang akan buat sendiri. Sebab saya memang tak nak paksa. Sebab budak-budak sekarang, budak-budak Gen Z sekarang kan, kalau kita paksa, dia tak akan buat. Jadi biar dia tahu nak sendiri. Saya ibu yang simple. Jadi if you want to know, I tell you. If you interested, I will tell you.
I will teach you. Supporting. Yes, yes. Kena buat macam tu. Budak-budak sekarang macam tu lah. Kita paksa-paksa dia akan buat yang the other way round. Jadi kita tak paksa dia orang. Exactly, betul. Better not to say anything. Nak buat lah. Macam tu. Okay Kak Azhar, kita nak juga tanyalah kan, macam selepas 20 tahun Kak Azhar akhirnya kembali dekat Malaysia kan, macam Kak Azhar cakap lah, Kak Azhar pula nak kena adapt pula dengan suasana kat Malaysia ni kan. Betul. Jadi apa agaknya perkara yang paling Kak Azhar rindu right after Kak Azhar touchdown dekat Malaysia, macam makanan ke apa ke? Of course. First thing pun memang makanan lah, of course. Sampai masa saya balik sini, berat saya dah turun. Sebab saya tahu nak saya balik sini nak makan kan. Jadi bila saya balik sini, that time was like July, August 2023. Yes, 2023. Yes, 2023 balik sini, and then first saya makan sampai saya syuting pun makan, jadi sampai saya naiklah badan juga. Betul-betul craving lah makan tu. Lepas tu bila slowly saya kata tak boleh ni, sampai bila saya syuting sampai one director kata, Kak kena kuruskan sedikit sebab muka dah bloated itu kan. Dah lari konti kan. Jadi saya pun dah macam okay. Jadi and then slowly saya macam saya memang yoyo kan. Kadang-kadang kalau saya nak diet, saya boleh diet, saya boleh strict diet, saya boleh turun itu. Jadi slowly saya macam okay, kena slow diet. Kita tahu yang kita boleh dapat. I'm here back in Malaysia. I know semua dah ada depan mata. Tapi so far memang balik Malaysia tak pernah masak. Tak pernah masak. Tak apa Kak Azhar. Dekat overseas memang saya kena masak lah. Kalau juadah raya ke, juadah untuk makan seharian ke. Jadi macam my family only like twice or 3 times a week baru saya masak Malaysian food. So tetap masak Malaysian food. Saya memang tak craving sangat lah macam nasi-nasi tu. Memang saya masak, makan nasi pun sikit ni je macam tu kan. Some of my kids pun macam dorang tak adalah makan everyday rice kan. Dorang ada dorang punya masing-masing punya I want this, I want that kan. Jadi kita masak yang simple aja. My family memang simple. Even my husband pun macam tu juga, sama. Yang paling penting lah memudahkan ibunya. Ya. So alhamdulillah memang my family, my husband memang tak fussy about food. Macam tu. Kak Azhar masih penat kan cakap berbulan puasa ni. Ya. Saya rasa jomlah kita pergi duduk. Okay. Yes. Kita borak-borak kat sana. Okay, let's go. Jemputlah Kak Azhar. So kita duduklah Kak Azhar, duduk Kak Azhar. Terima kasih. Cantiknya. Terima biasa je Kak Azhar. Wow. Comfortable ya? Nice. Rasa macam nak tidur kan? Okay Kak Azhar, kita borak-borak pasal Ramadan ni kan. Ya. Mestilah ramai orang ada memori tersendiri. Jadi kalau Kak Azhar boleh ceritakan kepada penonton, apa agaknya memori Kak Azhar sepanjang berpuasa, tak kisahlah dari umur berapa sampai sekarang, yang Kak Azhar takkan lupakan sampai hari ni? Kenangan manis ke, kenangan yang kelakar ke? Okay, memori saya, banyak. Kita pun dah umur nak masuk 54 ni kan, memori banyak. Of course lah, daripada saya adik-beradik ramai. 9 orang. Saya yang nombor 9, saya yang bongsu lah. Selalunya saya yang bongsu ni memang manja lah kan. Memang spoil lah, saya memang tahu, saya mengaku. Jadi memori tu memang banyak lah, especially zaman-zaman masa muda-muda, masa kita remaja. Saya orang kampung baru, jadi kan saya family besar. Jadi bila hari raya, persiapan hari raya tu dulu in the 80s, 90s kan, tak sama macam sekarang. Dulu seronok kalau kita masa kecil-kecil, yang the best kalau kita selalunya kalau bulan puasa tu, of course lah kita pergi surau mengaji, buat tu semua kan. Seronok lah sebab kawan-kawan kampung, satu kampung baru Kuala Lumpur, saya orang KL. So dulu kita orang punya style yang the best tu lah, pergi mengaji selama, main tarawih, lepas tu and then bila hari raya tu kita dapat card kan, card hari raya card. Sekarang ni semua digital kan. Mesti excited mesti waktu kita buat persiapan hari raya tu, kita gantung card tu, kita buat macam-macam gantung semualah, segala ni semua gantung lah, gantung card. Sekarang yang tak ada gantung dah kan. Jadi itulah dia, tu WhatsApp dia, tak best. Jadi itu one of memory yang saya suka, suasana puasa, suasana raya dulu memang seronok, macam the whole family ada itu masa tu. Tapi
kedua ibu bapa saya dah meninggal. Jadi dulu masa saya kecil-kecil tu, yang paling best tu macam yelah kita tolong mak kita masak. Lepas tu kita buat persiapan hari tu memang meriah sangat. Kita malam 27 Liko tu kan kita pasang lampu-lampu. Lepas tu langsir-langsir semua kita tukar, kita cat. Meriah. Memang meriah. Itu zaman-zaman tu yang I miss so much. Jadi saya nak explain dekat my kid, kita dulu I bagi tahu dekat my kid, dulu kita macam ini. Diorang macam okay, biasalah budak-budak sekarang je like that. Okay, macam tu je bagi diorang. Jadi kita kadang-kadang that's what I miss. Betul. Kerana kita nak, tapi zaman dulu dengan zaman sekarang lain. Lain. Transition tu Kak. Exactly. You tahu your mom macam mana? I sempat Kak Azhar. Sempat. Sempat. Bakar-bakar mercun malam-malam tu. Itu memang bakar mercun sekarang pun ada, tapi ya memang bunga api semua kan. Memang seronok. Okay, how about Justin? Your experience so far fasting in Malaysia. Have you ever been to Bazar Ramadan, Tarawih prayers and all? Oh, Bazar Ramadan, yeah. Ramadan. The last 3 years. Yeah. Yeah, I think 2 years ago we went there. In Kampung Baru, right? Remember? Yes. Yeah. Itu memang the best. Memanglah. tu. Kira makan Kampung Baru. Tapi what the thing is, Bazar Ramadan dulu dengan sekarang lain sangat. The vibe, the food lah. Yes. Ada banyak makanan-makanan yang I rasa makanan yang diorang dah inovasikan. Yes. Yang berbeza. Betul. Jadi Kak Azhar apa antara favourite food kalau Kak Azhar pergi bazar? Yang macam Kak Azhar macam ni wajib beli, tak boleh tak beli dekat bazar. What did you like to eat in Bazar Ramadan? What do you like to eat? Rendang with the Yeah. rice cube. Ada juga. Itu raya pun macam tu. Hari biasa pun macam tu juga. Suka rendang kan? What is the kuih that you like? My kuih. Sebab I kat Canada suka buat kuih seremuka. Itu I punya signature. Wow. Diorang sukalah. Di sana kat sana tak ada kan, jadi saya lah yang buat. Jadi tapi kat sini kita pergi Bazar Ramadan je lah. Senang. Juada tu macam biasa je. Tapi the best selalunya macam ayam percik. Dia pun suka juga macam the chicken tandoori chicken you like, right? Tandoori chicken. Dia macam itulah. Jadi roti canai of course lah. Favorite. My whole family dengan husband roti canai mesti tetap. Kita cakap pasal makanan ni kan Kak Azhar, dia macam ada tradisi-tradisi tertentu tak dalam family Kak Azhar yang Kak Azhar rasa macam Kak Azhar akan kekalkan sampai bila-bila tradisi pada bulan Ramadan? Kalau bulan puasa nothing much lah. Jadi kita just tak ada buat apalah kan. Itu budak-budak sekarang ni bukan bulan puasa je, hari biasa tu pun dia macam kat dalam bilik je. Dalam bilik tak tahulah apa diorang buat kan. Itu. Lepas tu bila time nak makan, bila buka baru diorang keluar, what we gonna eat? Order Grab. Macam tu. Macam tu kan. Jadi kalau sambut di luar negara ke macam mana tu? Kat sini? Kat sini. Itulah seperti saya cakap tadi, saya ni seorang yang simple. Jadi kalau pagi raya tu macam biasalah, kalau dekat overseas saya akan masak sendirilah. Juada of course masak kacang, rendang. Itu memang juada tu lah dengan ketupat. Tapi ketupat bukan saya buat sendirilah, tak reti, tapi yang pakai yang paket tu je. Ada jual semua, ada jual. So far dekat Canada no problem. Semua ada. Semua ada, boleh dapat. Kita pergi je ke Asian market, kita boleh dapat semua, everything. Macam dekat Malaysia ni selalunya saya dah nak masuk 2 tahun saya raya dekat Malaysia ni, nothing much. I tak masak sebab we know that saya akan pergi ke Melaka dengan the whole family saya akan berkumpul di situ. So in the morning kita orang siap-siap kita pergi Melaka. So diorang pergi semua jumpa all my family, my sister, my brother semua dekat sana. So dia kira macam berkumpul lagi. Berkumpul lah. Dulu masa arwah ibu bapa saya ada semua dekat KL lah, kat Kampung Baru. Tapi sekarang ni diorang dah tak ada. So my sister yang nombor 6, sorry, masih nombor 6 tu dia buat a big celebration. Selalunya dekat rumah dia dekat
dekat Bukit Antarabangsa. Lepas tu now dia buat dekat Melaka. So everybody semua kebanyakannya pergi Melaka. Celebrate kat sana. So saya drive pergi Melaka, lepas tu habis kat sana kembali lah. Melaka best tau Kak Azhar. Memang itulah kira every year memang itulah tradisi kita orang. For the past 2 years itulah tradisi kita orang. Dan akan diteruskan. Akan diteruskan. Memang itu dah kira macam wajib lah. Semua orang pergi sana, kita kita pergi sana lah kan. Okay Kak Azhar, Lalang Kak Azhar dekat sini kan, Kak Azhar dah tengok keindahan rumah Nona hari ni. Ya. Saya nak juga bawa Kak Azhar pergi tengok dining hall kita. Yelah, kita pun I pun next year nak pindah rumah. Mana dah tahu kan, boleh tengok cantik-cantik, bagi idea kan Kai. Cuma Kak Azhar, okay, let's go. Jemputlah duduk Kak Azhar. Justin please have a seat. Nice. Inilah ruang makan kita Kak Azhar. Cantik. Simple je, tapi selesa, itu yang penting. Ya, Kita nak nice. bawa tetamu kan. Very nice. Tapi I Kak Azhar, suka macam ni. I pun suka. So Ha. ini macam kira macam design-design yang macam orang kata senang lah kita nak kemas nanti. Ya, betul. Cantik ni. Okay Kak Azhar, kita nak borak-borak lah kita duduk dekat dining table ni. Ya. Apa agaknya macam menu juadah berbuka ataupun raya lah yang wajib ada dalam family Kak Azhar? Yang macam kena ada lah. Kalau berbuka tu saya suka pergi bazar Ramadan, beli macam martabak, of course lah kurma. Jadi kita orang macam simple-simple lah. Yang simple, tak adalah macam tufasi sangat, tapi macam ayam percik tu semua. Selalu Kak Azhar berbuka dengan makanan berat dulu atau macam makan sikit dulu lepas maghrib baru makan balik? Saya kurangkan manis-manis. Memang manis kurang. Tapi kurma tu mestilah. Jadi kita makan yang tu dulu, and then banyak minum air. Lepas tu baru slowly makan sikit-sikit. Tak adalah heavy sangat. Tak boleh. Kalau kita dah the whole day puasa tu kan memang tak boleh. Kena slowly. Macam tu. Sikit-sikit penuh perut nanti. Ya, betul. Macam juga diet kita buat intermittent fasting kan, macam tu juga. Sama je. Kita nak tanya Justin lah. Justin, what's your favourite food? Your mom's cooks. Your absolute favourite. My mom's food. Mom's food, what do you like? Puji sikit. Rendang. Rendang. True, memang betul. Chana rendang. It's good. Kita buat original juga. Kat sana. Tapi Azhar. yang frozen lah. Tapi kuah kari lah diorang suka. Ya. Itu yang paling dia suka lah. Yes. Jadi Kak Azhar, kita yalah lepas puasa ni sebenarnya sekejap je kan. Ya. Kita macam pejam celik dah habis dah Ramadan. Betul. Jadi- Sekarang ni pun dah Februari kan. Hari tu kejap Januari je. rasa macam hari ni Kejap. Januari, esok Januari, sekarang dah Februari, lepas ni Mac sampai Betul. ke hujung. Kejap je nak raya kan. Jadi bila raya ni, kalau Kak Azhar boleh kongsikan apa antara memori yang menyentuh hati Kak Azhar? Macam every raya Kak Azhar rasa macam ada something yang macam tersentuh di hati. Of course lah dengan my parents. Nanti sedih pula. Tak apa. My parents dulu masa saya muda-muda, masa my parents ada, itu yang seronok sebab ada family. Macam mana pun saya duduk luar negara for 25 years. Jadi bila dulu kalau saya duduk overseas, masa my parents, my mom, especially my mom ada lagi. Jadi itu yang kita rindu, suasana raya dengan my mom and then the whole family. Jadi saya selalu call lah, kadang pagi-pagi call dia mestilah nangis-nangis kan, minta maaf semua kan. Kita dulu kita FaceTime ke kan, nasib baik sekarang ni ada digital FaceTime boleh kan. Tu bila dah my parents dah tak ada tu, kira macam sedih lah. Kita kat overseas macam mana kan, tapi dah after that dah lama kat sana, jadi kita dah used to it. Jadi kita sedih tu memang tetap sedih, tapi memang every pagi raya tu memang saya akan call my sister, my brother semua, ucapan Macam rutin wajib lah Kak Azhar kan. itu wajib lah. Itu salah satu memory yang saya tak boleh lah lupa sampai bila-bila. Suasana hari raya tu. Sedih memanglah sedih, of course. Jadi kalau saya kat Malaysia ni biasalah, tapi 9
seminggu, few days before raya tu saya akan visit my mum punya kubur lah, parents punya kubur. Saya pergi dengan my sister semua. Sebab orang cakap sebenarnya tak elok pagi raya pergi kubur. So sekarang ni tak adalah buat macam tu kan. Sekarang kita 3-4 days before raya tu pergi. So kita pun duduk Ampang tak jauh. My sister pun duduk RKL. Kubur pun kat kubur Ampang tu dekat je. Itu tak jauh kan. Selalu juga kadang pergi visit. Itu salah satu rutin jugalah untuk kita. So, memori yang saya rasa macam kebanyakan orang rasa macam rindu yang orang cakap rindu yang tiada penghujungnya. Betul lah. Itu memanglah tak nak cakap sampai sekarang pun masih rindu. Saya masih ada lagi gambar-gambar ibu bapa saya. Kadang kita tengok balik sedih. Jangan tak mau cerita nanti kita sedih. Sorry lah Kak Azhar. Sorry lah Kak Azhar tak ada makanan lagi. Ayolah kita puasa kan. Kita puasa, kita susun dulu. Kak Azhar dengar cerita lah kan. Orang cakap Kak Azhar dah kembali ke Malaysia ni. Kak Azhar dah aktif, dah ligat, dah berlakon balik. Betul. Jadi agaknya macam mana Kak Azhar gila balik, brush up balik your talent after so many years tak bergiat aktif dalam industri? Itulah kita pun orang kata kalau bakat tu dah ada kat situ sampai bila ada kan. If you're talented, whatever it is, still there. Jadi mula-mula tu saya nervous juga. First saya balik sini Julai, Ogos macam tu. November saya dah start, Oktober saya dah dapat offer. Saya dah start shooting. Lepas tu shooting one after another. Saya buat between 2003-2004 tu about 6 drama straight in the row. Sampai exhausted lah juga. Ya Allah. Exhausted. Tak sempat rehat lah ni. Tak sempat, tak ada exhausted for tu. Lepas tu saya take a break. After that saya took a break for 1 year. Ni baru sekarang ni baru saya start balik. Memanglah orang kata kalau bakat terpendam tu ada, insyaAllah okey lah. Mula-mula saya tak nak buat comeback. Saya ingatkan balik sini just for like nak introduce my kids environment macam mana kehidupan kat Malaysia supaya diorang pun suka. Especially my oldest son memang suka Malaysia. Lagipun dia Malaysian. One more thing, I pun nak convince dia suruh to be in Malaysia, but dia Canadian. My second one dengan third one, dia yang third one yang bongsu, dia Canadian. So saya nak bagi dia, sebab kita orang dah pindah sini, my older son Malaysian, jadi saya nak bawa dia cuba untuk rasa experience macam mana ni budaya, exactly. Jadi at the beginning tu dorang, I cakap dengan dia, you want to be Malaysian tak one day itu. Mula-mula masa dia 18 years old, because you can be government kita kan cakap dulu cuma untuk lelaki Melayu, lelaki Melayu boleh dapat automatic kalau kat overseas tapi perempuan tak boleh. Tapi baru-baru ni kan kerajaan cakap ibu yang Malaysian pun boleh, anak boleh ni kan. So at one time bila benda tu keluar, I tanya dia, you want to be Malaysian? Tu mula-mula dia cakap, no, I don't want. And then for some reason last week dia datang kat I want to be Malaysian mama, I want to give up my Canadian to be Malaysian. Alhamdulillah. Tu tiba-tiba nak jadi Malaysian. So I'm like, now memang I tengah concentrate nak apply dia Malaysia citizenship. Jadi apalah agaknya yang membuatkan Justin ni tiba-tiba je why? They want to know why you want to be Malaysian. Share lah Justin. What makes you feel like I want to be Malaysian right now? Like right now, I don't care. Because you like the whatever, you know. I like Malaysia. I like the culture, and it's better to have a Malaysian citizenship than having a Canadian citizenship living overseas in Malaysia. So, and I also know the Doha. And I'm trying to learn the national song of Malaysia. Yes. Yeah. So Jadi kalau kita kalau kita makan buka puasa, dialah yang baca doa makan. Nak cuba go. Justin silakan. Sila try. Experience. Okay. Okay. Okay, I tak nak Okay. Nanti kita nak buka puasa kan? Konon-konon. Practice.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Betul. Alhamdulillah. Segala makrasnya Setuju kita. Kita kan ibu kan. Sebab banyak orang kritik kita ni kita duduk overseas. Apa tu anak-anak semua ikut cara Mak Saleh. Saya diam aja. Saya baca je itu orang-orang kritik. Tapi saya ajar, saya cakap dengan you all semua, saya terpulang pada anak. Saya tak paksa. Dia nak belajar, saya ajak. Macam tu. Betul. Sebab bagi saya benda-benda ni semua diri kita sendirilah kan. Ya, betul. Tengok sedih tu. Sebab betapa bangganya Betul. your mom proud of you, So Justin. proud, yes. So Kak, dia jadi macam kita dengar cerita jugalah bila raya kan. Yes. Orang cakap Kak Azhar selalu fly pergi sana, pergi sini. Kenapa tu Kak Azhar? No lah, memang kita orang memang tradition, bukan saja dekat Malaysia, dekat overseas dulu. Every year kita orang will take the holiday. Kalau kita orang tak kisahlah time raya ke, after raya ke, ataupun school holiday ke, kita orang akan pergi overseas. Tapi macam the past 3 years kita dah kat Malaysia ni, so my husband based in Dubai. Jadi dia akan ulang alik lah Dubai KL. So bila macam this year, macam tahun-tahun yang lepas pun, dia akan balik 2-3 days before raya dia akan balik. And then we celebrate the whole family dekat Malaysia, first raya, second raya. Kita visit saudara mara, kawan-kawan semua. And then after that, third raya ke macam tu, second third raya, kita akan pergi holiday. Itu memang kita orang punya tradisi as a family, Leroy's family memang. Itu macam mana saya mengeratkan suasana harmoni family saya. Itu cara saya. Tapi saya rasa ramai juga yang mengikuti jejak Kak Azhar. Macam raya, bercuti. Yes, kan? bercuti. Bukan kita nak lari daripada orang datang. Tak adalah. Itu memang tradisi kita orang, memang selalu pergi somewhere. Itu tiket opportunity sebab kids holiday tentulah kita nak apa nama betul, sebab my husband kerja juga, and now my kids semua dah besar, diorang pun ada diorang pun exactly, seorang tu dah ada girlfriend, itu dengan girlfriend semua kan. Jadi kita memang eratkan macam mana, ada girlfriend ke tak ada girlfriend ke, dah besar ke kecil ke, macam mana pun family holiday is family holiday. Yes, it's number one. Okay, yes, correct. Yeah, you know. Okay Kak, sebelum akak, yelah kita nak dah puasa lepas tu raya. So bila puasa selalunya Kak Azhar limitkan tak pekerjaan atau kerja Kak, perlahankan ke, ataupun Kak Azhar memang fully fokus pada Ramadan, macam okay lah, I want to rest, I don't want to work. So sekarang ni saya tengah syuting. Sepatutnya drama yang saya tengah syuting sekarang ni sepatutnya habis sebelum puasa. Lepas tu for some reason ada skrip yang kita orang tak dapat lagi, tangguh into location semua, jadi sekarang dah dragging. Rasanya saya akan syuting sampai ke end of the month. So kira during puasa kita orang akan syuting juga. Tapi usually the past 2 years masa saya balik sini, saya tak ambil shooting during puasa. Memang saya tak ambil. Saya nak rest. Tapi sebenarnya saya involve balik dalam acting ni pun mula-mula dia punya question yang tadi tu kan, kita balik pada question yang tadi tu. Sebenarnya saya balik semula saya tak nak cuti, semua ingatkan nak cicil je itu. Jadi bila kawan-kawan, saya punya kawan yang banyak sekarang ni, yang dulunya berlakon sama-sama, dah banyak yang jadi director, dah jadi producer, diorang cakap okay, kau berlakonlah dengan kita orang ni semua kan. Jadi saya buat pun untuk kawan-kawan. I don't go for like a big character. Sekarang ni memanglah tak boleh nak jadi heroin lagi kan, jadi mak-mak kan sekarang. Tapi jadi mak-mak pun saya pilih. Saya tak ada ambil semua, saya pilih. Jadi saya tak nak watak yang heavy-heavy juga. Jadi kita nak chill jugalah, tak nak lah. Sebab saya sekarang ni at this age, to me I just want to tak nak ambil yang heavy character, yang watak, bukannya cakap watak yang stereotype ke apa, tapi to me I'm been there, done that, yang mana heavy character masa in the 90s saya pernah buat. Jadi sekarang ni saya nak macam yang tak nak menyusahkan diri. Penting Kak Azhar enjoy. Yes, itu je yang penting. Jadi kita sekarang ni environment lain, pelakon baru semua dia punya style dorang lain. Jadi saya kena adapt
tu semua. Jadi but so far so good. So far alhamdulillah for 2 years I dah berlakon semua dengan diorang okey lah. Okey. Alhamdulillah. So, kita Nona nak juga korek sedikit rahsia dari Kak Azhar. Betul. Siapa antara orang-orang yang sentiasa memberi sokongan lah, macam your biggest supporter dalam industri ni? Kawan-kawan ke? Siapa lah? Yeah. Just at least you can give one name. Of course lah my husband. My husband lah yang cakap do it. If you go back to Malaysia, if you want to acting back, go ahead. Dia memang support. Even my kids also. Even my kids je. Mula-mula masa diorang kecil-kecil, diorang tak tahu siapa I. I tak pernah cerita kat dia. Dia tak tahu Tak Mami tahu. famous dulu. They don't know. You don't know that I was an actress, a model in Malaysia, right? No. They don't know. They don't know. I tak pernah cerita. Lepas tu bila diorang besar, bila diorang tengok bila dah Instagram dah ada tu semua, and then slowly baru diorang tahu. And then bila diorang tahu, as I said, I tak pernah push my kid. Jadi do you want to know? I tell you. Okay. Kita cerita lah, I was a model, I was a actress semua, and then bila diorang sampai sini, jadi sebab itu sebelum diorang sampai Malaysia pun I dah brainwash diorang. You be careful, you cannot do this, cannot do that because people know me. Cerita kan. So diorang tahu lah, don't behave. Justin, do you think you will follow your mom footstep to be in the industry, or you wanted to pursue something else? We were talking about this just a few minutes Yes, in the car. He was telling me. Alright. that I actually want to pursue modeling. Wow. Seorang je tu. Dua orang tu memang tak nak. Dia nak. kebetulan dia cakap. Dia just tadi dekat dalam kreatif. Mama, I want to try to do modeling. Dia cakap cerita. Dah ada Okay. package dah Kak. Sebab memang dah panggil dia. Hari tu Bon Zainal panggil dia. Tapi dia nak kena pergi China buat intern dengan study Mandarin. So dia tak dapat buat. So dia baru balik daripada China. Dah habis courses kat sana. 5-month course je. Dia baru balik. So tiba-tiba tadi dia cakap I want to do it. I said okay, we'll see. Wow. Kalau nak jadi pelakon pun boleh juga. Dia minat juga. Boleh. Tapi kenalah belajar cakap Melayu. Kan? Why not? Why not? Okay, he will learn. Cuba He will. cakap sikit. Cuba cakap sikit Justin nak dengar. Sikit aja. Sikit-sikit aja. Sikit. Boleh lama-lama jadi banyak. You. Kan? Kan? Betul. You will teach me? Of course. I will. If you want, yeah, I will. Jadi saya pun nak mengucapkan terima kasih kepada anda yang setia menonton. Untuk episod kali ini kita bersama dengan Kak Azhar. Bukan senang ya. Kita jumpa Kak Azhar. Masih kekal cantik dari dulu sampai sekarang. Oh, Alhamdulillah. Dan kita doakan yang terbaik buat Kak Azhar dan keluarga. Terima kasih. Dan sebelum tu kita juga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penaja lokasi kita hari ini, iaitu Indospace Design. Kat sinilah kalau korang nak cari perabot-perabot yang berkualiti tinggi, selesa dan juga cantik, boleh datang ke Indospace Design. Dan juga Kak Azhar. Ya. Kak Azhar dah cantik. Kak Azhar pakai baju Larni ni. You. Tambah cantik Kak Azhar. Terima kasih banyak. So baju yang kita pakai ni, busana ni, saya dan juga Kak Azhar daripada Larni. Terima kasih Larni. Tersasul saya. Jadi untuk itu saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam Ramadan. Bye.